Tahu tak antara orang yang dapat masuk syurga tanpa hisap ni siapa? Wal-afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dia mampu untuk memaafkan orang yang buat zalim kat dia. Dia maaf clear punya. Lah hati ni tak simpan ni. Boleh jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang tu buat zalim kita, aku maafkan. Terror tu dah. Senang tak? Payuh. Lepas tu jangan Ustaz Muhammad, tuan-tuan, sebab tu belajar memaafkan orang. Terus simpan hati. Jangan sampai sebut di mulut kita ni, aku tuntut ke akhirat. Jangan. Ada orang biasa betul ni. Dengan dia macam mana? Biar dia aku tak ada apa. Tapi aku tuntut ke akhirat ni. Tuntut ke akhirat tak selesai lagi lah jawab dia. Tuan-tuan, nak harap dendam yang ada kat dalam hati kita ni, yang kita duk bara sangat ni, yang luka di kulit nampak darahnya, luka di hati siapa yang tahu. Itu kan kita duk kira nak pujuk, duk jaga yang ni ke, ataupun ya Allah kata tu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segeralah pada pengampunan Tuhan kamu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang Allah akan kurniakan kepada orang yang bertakwa. Salah satu dia apa dia? Wal afina 'anil nas. Orang yang mampu maafkan kesalahan orang lain. Allah nak bagi syurga tu seluas langit dan bumi ni, dan punya peluang untuk dapat masuk syurga tanpa hisab.